Ni harga apa? RM10. RM10. Ya. Apa? Dia kena lebui dulu. Abang kulitnya. Okey, dah siap bang kulit Lebui sekali lebui. Okey. Pasal nak cepat. Kamyong maksudnya dia wangi. So wangi pedas baru sedap. Okey. Dia macam wangi-wangi pedas macam tu lah, betul. Ni ciri. Ini tak pedas, ni buat color je. Okey. Kita potong kecil-kecil macam cabai juga. Okey. Tadi potong ni. Okey. Mi dia sudah siap. Terus sekali udang pun sudah masak lah. So tinggal goreng dia ya. Untuk apa dia? Kamyong. Kamyong selalunya orang buat seafood lah. Buat ayat sikit. Cukup rasa. Wangi ya? Tuang aja. Ya, kamyong. Dia hyong tu maksud dia wangi. Ni kamyong. Macam ni harga apa? RM10. RM10. Ya. Wonton mi memang wonton mi. Dia tak pakai mi kuning. Setengah haus siau pakai mi kuning pun ada, pakai Maggi pun ada. Ni ori wonton mi. Tapi banyak orang order juga. Oh. So tak. Okey. Okey, cukup. Yalah dua yang sama lah. Kuih datang. Okey. Ya. Ini sup. Yang ni kuih datang. Okey. So bahan dia tadi lada putih, minyak bijan, cili thai. Sup kosong sikit supaya dia basah. Okey, batu kacau ah. Supaya basah saya dengan gaul. Kita gaul tanpa dia latah. Kita tuang. Kabut sayur, Okey. beef ball, isi ayam, kering goreng, Okey. wonton goreng. Okey, macam ni siap. RM8. RM8. Okey. Kedai buka pukul 8 pagi hingga pukul 3. Kalau habis awal, tutup awal. Okey. Cuti selalunya Jumaat. Terkadang buka juga. Dan cuti kecemasan dan tak sihat lah.